Bagi anak yang susah jodoh. Susah jadi ada panggil andartu lah, ada panggil lah macam-macam, mak mertua lah, macam-macam tu semua ni. Jadi ustaz kongsi kepada anda ke lelaki perempuan ke, biasa perempuan lah dan semua. Jadi ustaz nak kongsikan satu amalan bagi untuk memudahkan jodoh anda. Okey. Mudah saja. Anda amalkan 7 kali setiap lepas sembahyang anda baca, 7 kali setiap sembahyang, iaitu anda baca apa? Anda baca surah ayat 31 surah Ar-Ra'd, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bil ardu au kulima bil mauta bal lillahil amru jami'an. Baca 7 kali, anda tiup pada tapak tangan dan sapu ke muka dengan niat, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah jodoh ataupun pasangan hidup aku yang kau redai. InsyaAllah anda amalkan setiap hari, setiap kali anda mandi atau setiap kali anda ambil sembahyang, insya-Allah tuan semua anda akan dapat jodoh. Ustaz dah kongsi kepada ramai orang dan alhamdulillah nampak je positif dan mereka dapat jodoh yang memang yang paling pilihan baik daripada Allah SWT. Jadi kalau anda rasa berkenan manfaat, kongsi kepada sahabat dan juga follow Ustaz dalam Bengkel Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.